Isteri alami spotting sebelum waktu haid yang dijangka, perlu mandi wajib atau tak? Bergantung kepada jenis dan tempoh darah yang keluar. Dalam fiqh Islam, apa beza antara darah haid, istihadah, darah penyakit dan darah fasad, darah rosak? Dan jika ini spotting penempelan awal hamil, adakah boleh solat macam biasa? Jom fahami dan tonton sampai habis. Yang pertama, darah haid. Tempoh minimum 24 jam sehari semalam, tempoh maksimum 15 hari 15 malam, biasanya berwarna merah gelap atau hitam, kental dan berbau. Yang kedua, darah istihadah adalah darah yang keluar selain daripada tempoh haid dan nifas. Dianggap sebagai darah penyakit. Biasanya berwarna merah cerah atau cair, tidak berbau dan keluar tanpa jadual tetap. Apa yang perlu dibuat? Jika darah yang keluar memenuhi syarat haid, contohnya tempoh minimum 24 jam dan ciri-ciri darah haid, isteri anda perlu meninggalkan solat dan puasa sepanjang tempoh haid tersebut. Mandi wajib diperlukan setelah darah haid berhenti sepenuhnya sebelum kembali melaksanakan ibadah. Jika darah yang keluar tak memenuhi syarat haid, contohnya tempoh kurang daripada 24 jam atau ciri-ciri darah istihadah, darah tersebut dianggap sebagai istihadah. Isteri anda tidak perlu meninggalkan solat atau puasa. Mandi wajib tak diperlukan, tetapi disarankan untuk membersihkan diri dan berwuduk sebelum melaksanakan ibadah. Bagaimana pula jika ini spotting penempelan awal hamil? Pandangan mufti. Menurut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, darah yang keluar semasa hamil dianggap sebagai haid jika memenuhi syarat tempoh minimum haid iaitu 24 jam dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Namun, jika darah yang keluar tidak mencukupi 24 jam, maka ia dianggap darah istihadah dan solat serta puasa tetap sah. Kesimpulannya, jika isteri anda mengalami spotting yang tak memenuhi syarat haid, kurang daripada 24 jam atau tidak mempunyai ciri-ciri darah haid, darah tersebut dianggap sebagai istihadah. Dalam keadaan ini, mandi wajib tidak diperlukan tetapi isteri perlu membersihkan diri dan berwuduk sebelum menunaikan solat atau ibadah lain. Namun, jika darah tersebut memenuhi syarat haid, maka mandi wajib diperlukan setelah darah berhenti sepenuhnya sebelum melaksanakan ibadah.